Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Masri Muhammad Channel dalam siri Malaysiaku, episod yang ke-55 kali ini. Semoga negara kita Malaysia sentiasa dalam pemeliharaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang baru pertama kali masuk ke channel saya ini, sila subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan dapat membantu saya berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, baru-baru ini kita dikejutkan dengan banjir dan tanah runtuh yang maha dahsyat di Aceh dan beberapa wilayah di utara Pulau Sumatera, Indonesia. Banjir lumpur ini menyebabkan lebih 1,000 orang terkorban dan ramai lagi yang masih hilang. Malah banyak kampung-kampung terus hilang dan lenyap dikambus oleh lumpur banjir tersebut. Jadi bencana yang dahulunya jarang sekali berlaku kini menjadi sebahagian daripada realiti harian. Ramai beranggapan bahawa bencana ini bukan semata-mata disebabkan oleh hujan yang lebat, tetapi berkait rapat dengan satu isu besar yang telah lama berlaku, iaitu kehilangan hutan secara besar-besaran ataupun disebut deforestasi. Deforestasi ini adalah satu proses penebangan dan juga pemusnahan hutan yang tidak terkawal sehingga kawasan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai ekosistem semula jadi. Jadi dalam video kali ini saya ingin berkongsi maklumat tentang status dan kadar deforestasi ataupun kehilangan hutan di kalangan negara-negara rantau Asia Tenggara. Jadi di seluruh Asia Tenggara ini, hutan ditebang biasanya untuk memenuhi permintaan ekonomi seperti pembukaan ladang kelapa sawit, pertanian komersial, aktiviti perlombongan serta pembangunan infrastruktur seperti jalan raya yang semuanya telah mengubah lanskap hutan dan alam semula jadi dengan begitu drastik sekali. Maklumat yang pertama saya ingin paparkan di sini ialah satu statement daripada UK government yang menyatakan bahawa negara-negara Asia Tenggara telah kehilangan 35 juta hektar hutan sejak tahun 2000 lagi. Jumlah ini, keluasan ini adalah lebih kurang sama dengan luasnya negara Vietnam. Negara Indonesia dengan keluasan hutan tropikanya yang besar mencatatkan kehilangan hutan yang paling tinggi di rantau Asia Tenggara. Jadi tekanan daripada pasaran global menjadikannya antara negara paling terdedah kepada kesan deforestasi. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam tahun 2024 sahaja Indonesia mencatat kehilangan hutan yang paling tinggi, iaitu lebih kurang 242,000 hektar, kebanyakannya untuk tujuan pertanian, pembalakan dan juga perlombongan. Sementara itu, negara-negara lain di Asia Tenggara turut berdepan dengan cabaran dan situasi yang sama walaupun berbeza dari segi skala. Coraknya hampir sama, yakni hutan ditukar demi pembangunan jangka pendek. Contohnya kita lihat Laos dan Kemboja kehilangan sekitar 120,000 hektar, sementara Malaysia sekitar 72,000 hektar dalam tahun 2024 sahaja. Maklumat lain yang saya dapati yang support data sebelum ini saya tunjukkan di sini, yang dikeluarkan oleh The Global Forest Watch, yang menunjukkan bahawa negara jiran kita Indonesia telah kehilangan sekitar 10 juta hektar hutan sejak 20 tahun yang lalu. Sementara itu, dalam tahun 2022 sahaja Indonesia termasuk di dalam top 8 negara di dunia yang paling tinggi kehilangan hutannya, iaitu 230,000 hektar, di tempat yang keempat selepas Brazil 1.773 juta hektar, Kongo 513,000 hektar dan Bolivia kehilangan 386,000 hektar.
Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, secara saintifiknya hutan ini berperanan sebagai sistem pertahanan alam sekitar. Akar pokok-pokok menyerap air hujan, mengukuhkan struktur tanah dan mengawal aliran sungai. Apabila hutan kita hilang, tanah menjadi terdedah dan air bergerak tanpa halangan. Hasilnya banjir menjadi lebih pantas dan lebih ganas, manakala cerun bukit kehilangan kestabilannya menyebabkan tanah runtuh berskala besar seperti mana berlaku di Sumatera baru-baru ini. Apabila ini berlaku, harga yang dibayar bukan hanya oleh alam sekitar kita. Kesannya sangat membimbangkan dan juga mengesankan. Kesan deforestasi ini sering ditanggung oleh masyarakat biasa, petani, nelayan dan penduduk kampung yang kehilangan tempat tinggal dan sumber rezeki akibat bencana. Selain daripada itu, bencana alam ini juga turut menyebabkan kehilangan biodiversity, kemusnahan habitat hidupan liar dan juga pencemaran sumber air. Dalam satu maklumat terbaru yang kita perolehi dalam tahun 2025 ini, ada 2 negara di Asia Tenggara yang mengalami kehilangan hutan yang paling tinggi di dunia, iaitu yang pertama Laos di kedudukan yang pertama dengan 16.8% kehilangan, dan Indonesia di tangga keempat dengan 9.87% kehilangan hutan. Kalau kita ikut wilayah pula, peningkatan deforestasi paling tinggi ialah di Sumatera, iaitu meningkat sekitar 174% daripada 33,311 hektar dalam tahun 2023 meningkat kepada 91,248 hektar dalam tahun 2024. Wilayah Kalimantan pula masih kekal merupakan wilayah paling tinggi deforestasinya, iaitu antara 125,000 hingga 130,000 hektar sejak 2 tahun kebelakangan ini. Mengikut AI Overview ini, lokasi deforestasi yang paling utama di Sumatera berpusat di Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat, terutama di kawasan ekosistem Batang Toru dan pergunungan Bukit Barisan. Secara kebetulannya pula, ketiga-tiga provinsi inilah yang paling teruk terjejas dengan bencana banjir baru-baru ini. Selanjutnya, dengan kita melihat kadar kehilangan hutan yang tinggi dan membimbangkan ini, maka mari kita sama-sama lihat luas mana lagi hutan yang masih tinggal di negara-negara ASEAN ini. Kita lihat di sini, Indonesia hanya tinggal 50% sahaja hutannya, dan negara-negara lain seperti Vietnam, Timor Leste, Myanmar, Thailand dan Filipina semuanya kurang daripada 50% hutan yang masih tinggal. Sementara itu, negara kita Malaysia masih lagi bertahan pada 67% hutan yang masih ada. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, persoalannya ialah adakah penebangan hutan ataupun deforestasi ini dapat kita kurangkan? Jawapannya, masih ada harapan jika tindakan segera diambil. Pada pendapat saya, ada beberapa langkah penting yang perlu dilaksanakan untuk menyelamatkan hutan kita. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang yang tegas terhadap penebangan dan juga pembalakan haram. Yang kedua, pengurusan hutan secara lestari, dan yang ketiga, program penanaman semula hutan. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, rumusannya ialah kadar deforestasi di kalangan negara-negara ASEAN adalah tinggi dan sangat membimbangkan. Hutan bukan sekadar sumber ekonomi kita, ianya adalah benteng semula jadi yang melindungi manusia daripada bencana. Tanpa hutan,
banjir dan tanah runtuh akan terus menjadi ancaman kepada kita. Menjaga hutan pada hari ini bermakna melindungi kehidupan kita pada masa hadapan. Hutan tidak pernah meminta banyak, hanya agar kita belajar untuk tidak memusnahkannya. Semoga sedikit sebanyak maklumat yang saya paparkan di dalam video kali ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sekiranya sahabat dan kawan-kawan suka dengan video ini, sila subscribe channel saya dan share, like dan komen video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai kawan-kawan kita yang berada di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria daripada saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.